Baik, jadi tetamu kita pada hari ini bersama dengan kita, Alhamdulillah, Tuan Ismail bin Ibrahim, Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kelantan. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, jadi untuk soalan yang seterusnya, saya kira soalan ini memang ramai yang tertanya-tanya lah. Baik, tadi Tuan ada ceritakan berkenaan dengan benih pembenihan ikan dan sebagainya. Kemudian dalam usaha murni yang telah dijalankan ini, apakah cabaran yang jabatan sendiri hadapi dalam hal ini? Terima kasih di atas soalan itu tadi. Dalam kita berusaha untuk meningkatkan stok ikan air tawar semula jadi ataupun ikan tempatan yang berada dalam sungai dan tasik dan dalam diri kita ini, antara cabaran yang mungkin kita hadapi ialah pelepasan ikan-ikan asing, tanpa kawalan ikan asing. Yang saya maksudkan ikan asing lah, ikan bahasa mudahnya ialah ikan tu bukan berasal daripada negara kita, tempat kita lah, negeri kita lah. Kalau kita belik surat khabar beberapa, kerap sebenarnya Jabatan Perikanan ini melaksanakan pelbagai program sama dengan pihak bank, pihak persatuan yang kita panggil kita memburu ikan asing. Di Selangor umpamanya kita memburu ikan bandaraya yang kita dapati begitu berluasa dalam sungai-sungai di sebelah negeri pantai barat, saya masukkan. Jadi sama juga di negeri Kelantan ini, kita menyerulah kepada semua rakyat-rakyat negeri Kelantan supaya tidak sewenang-wenangnya melepaskan ikan-ikan yang bukan berasal dalam negeri kita. Ikan yang saya sebut contohnya ikan tadi, ikan bandaraya. Ikan bandaraya ini asalnya ikan hiasan, tapi bila dia makin besar, barangkali lah pemilik tu tak sanggup untuk melupuskannya, dia lepaskan sungai. Tetapi dia ada kesan negatif lain lah. Ikan seperti ikan bandaraya ini dia mudah membiak dan dia boleh mudah mengadaptasi dengan perairan kita. Ada juga ikan-ikan yang contohnya saya sentuh jugalah berkenaan dengan ada pihak-pihak yang melepaskan ikan keli walaupun dalam kawasan tali air. Kawasan tali air inilah satu kawasan yang dibina untuk kemudahan pertanian, untuk airnya masuk dalam petak-petak sawah dan petani boleh bertanam padi. Jadi kita mengharapkan supaya pihak-pihak yang hendak berbuat demikian rujuk dahulu kepada pihak jabatan lah, sama ada sesuai atau tidak sesuai ikan itu dilepaskan ke dalam tali air. Tetapi kalau katakan contohnya nak melaksanakan satu program memancing dalam satu kolam yang tertutup, jadi kita tidak ada halangan lah selagi kawasan itu terkawal dan kawasan yang tertutup. Kita jabatan sebenarnya kita dekat website kita sebenarnya, di website Jabatan Perikanan Malaysia kita boleh download, kita boleh muat turun poster ataupun jenis-jenis ikan yang kita tidak boleh lepaskan ke perairan umum lah. Awam-awam boleh rujuk supaya ikan-ikan ini tidak dilepaskan. Dia sebab apa? Sebab kita khawatir ikan-ikan ini boleh mengganggu ekosistem atau boleh mengganggu biodiversity ikan itu sendirilah. Kadang-kadang ikan ini, ada ikan-ikan yang kita larang ini sifatnya carnivorous, pemakan. Kalau kita selalu dengar yang beberapa bulan lepas
bawang iko merah yang terlepas di sungai adalah satu negeri. Jadi ikan itu boleh mengadaptasi dalam perairan, dalam persekitaran kita, tetapi dia akan memakan ikan-ikan tempatan dalam sungai-sungai kita lah. Jadi saya menyeru orang awam supaya boleh merujuk kepada kita, jabatan, ataupun boleh merujuk kepada pejabat-pejabat daerah perikanan, sama ada boleh atau tidak boleh melepaskan ikan untuk pelbagai tujuan lah. Ada yang kadang-kadangnya ada juga yang melepaskan ikan dalam erti kata ritual keagamaan. Jadi kita menasihatkan pihak ni supaya rujuk dulu dengan kita dan kita boleh mencadangkan apa spesies ikan yang sesuai untuk dilepaskan. Baik, jadi itu dia sedikit banyak saya kira penjelasan ataupun nasihat yang telah diberikan. Jangan lupa kepada anda di luar sana yang mana bersama dengan kita, jangan lupa tekan follow, tekan like Facebook Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Teruskan bersama dengan kita. Jadi jangan lupa tekan like, tekan like, dan di YouTube kita jangan lupa tekan subscribe. Okey, jadi jangan lupa juga untuk follow Facebook Jabatan Perikanan Negeri Kelantan. Kalau yang nak besar sikit, Jabatan Perikanan Malaysia. Jadi jangan lupa tekan like Jabatan Perikanan Negeri Kelantan dan juga Jabatan Perikanan Malaysia. Kita nak minta sedikit kalau boleh nasihatlah daripada pihak tuan sendiri supaya isu-isu yang telah diterangkan tadi tidak berterusan. Dalam kita nak memastikan kelestarian sumber perikanan ni, jabatan tidak boleh bersorangan dalam memastikan perkara ini berlangsung dengan baik lah. Hasrat jabatan ialah selain yang utama ialah dalam kita, yang saya maklumkan awal-awal tadi, ialah kita nak menguruskan sumber perikanan. Tidak lain tidak bukan, sumber perikanan itu berkekalan, lestari, mampan, dan dia tidak berlaku keputusan lah. Di samping dia adalah sebahagian atau salah satu instrumen bagaimana kita untuk meningkatkan bekalan makanan dalam negara itu sendiri. Food security, keselamatan makanan. Jadi aktiviti-aktiviti yang dipanggil yang terlarang tersebut tadi itu, seperti melepaskan ikan, bukan ikan asing, bukan ikan tempatan dalam perairan kita, kalau boleh dielakkan lah. Mungkin juga sikit saya nak tambah lagi ialah berkenaan dengan perkara yang sering juga mendapat perhatian jabatan, ialah aktiviti mengebom ikan. Mengebom ikan, kejutan elektrik untuk ikan, dan aktiviti menuba lah. Kita sebenarnya kita ada juga mendapat aduan-aduan daripada masyarakat tempatan, ada satu dua tu yang melakukan secara tidak bertanggungjawab lah. Adakah kes ini berlaku di Kelantan sendiri? Ada. Khususnya musim sekarang ni, musim kemarau, air cetek dan sebagainya lah. Kita menyerulah supaya perkara ini tidak dilakukan secara berleluasa lah. Tangkaplah ikan dengan kaedah yang bertanggungjawab. Sebab ikan ni dia tidak dimiliki oleh satu kaum, oleh satu puak, satu kumpulan. Tetapi ikan ni perlu dimanfaatkan oleh semua orang. Tangkaplah dengan secara adil lah pada saya, adil dan bertanggungjawab. Aktiviti yang tidak bertanggungjawab tadi itu, kesannya ialah kalau mengebom ikan ni, of course lah, ikan kita akan mati dalam satu kuantiti yang besar. Ikan yang besar mati, ikan yang kecil mati. Ikan kecil tu kalau dia ditangkap secara lestari, ditangkap secara bertanggungjawab, ikan kecil tu boleh membesar. Dan boleh dimanfaatkan oleh untuk masa yang berikutnya. Tapi kalau kamu menggunakan yang saya sebut tadi, mengebom, menuba, elektrik, ikan akan mati one shot. One shot. Kecil besar akan mati. Tapi untuk jangka masa panjang ialah ikan-ikan kecil yang tadi sepatutnya boleh membesar, boleh ditangkap untuk
contohnya 5-6 bulan akan datang, terkesan juga terhadap aktiviti yang tidak bertanggungjawab tadilah. Jadi kita menyerulah mana-mana pihak yang mendapat maklumat boleh menghubungi jabatan lah, sama ada kita di Wisma ini ataupun pejabat-pejabat perikanan daerah kita, supaya kita boleh membuat tindakan-tindakan susulan lah, tindakan susulan untuk kita menghalang perkara ini dari berlaku. Tapi yang pentingnya ialah kesedaran awam pihak orang awam lah, supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang tadilah. Itu pun sebenarnya ada juga beberapa kempen, contohnya kita letak juga signboard di sungai-sungai, di tali-tali air, dengan harapan orang awam tengok, lihat, baca dan tidak melakukan aktiviti-aktiviti terlarang tersebut. Itu kita dapat lihat bahawa cara tangkapan yang salah dapat mengganggu ekosistem, dan kita kena faham bahawa setiap orang ada tanggungjawab masing-masing, dan nak tangkap ikan pun ada perkara yang kita kena akur. Dan apakah hukuman kepada mereka yang lakukan perkara sebegini? Cantiknya satu perkara ni ialah melalui penguatkuasaan kepada undang-undang. Di bawah Akta Perikanan 1985, kita boleh mengenakan satu tindakan atau satu hukuman kepada pelaku-pelaku yang membuat perkara-perkara tersebutlah. Kita juga mempunyai kaedah-kaedah perikanan di bawah bidang kuasa negeri untuk kita menghukum pelaku-pelaku sekiranya didapati bersalah. Sudah pasti hukuman tersebut dalam bentuk compound, denda, dan yang paling besar ialah membawa perkara itu sehingga ke mahkamah lah. Boleh dibawa sebegitu. Tengok, kami kena lihat di segi berapa seriusnya kesalahan yang dilakukan. Walau bagaimanapun, di peringkat jabatan secara umumnya kita lebih kepada sikap membenteras ataupun mencegah. Mencegah itu lebih baiklah daripada menghukum lah. Sebab tu kita sentiasa mengadakan program-program SLU, sesi libat urus, penerangan kepada pihak lapangan, supaya pihak-pihak yang berkenaan itu tidak lebih baik yang tidak membuat suatu benda yang salah lah, daripada kita apabila kita buat tangkapan, bila kita buat siasatan, kita kena serah kes ini, kita kena ambil keterangan dan sebagainya, dan sehingga boleh dibawa ke mahkamah. Bergantung kepada berapa berat atau seriusnya kesalahan yang dilakukan. Itu boleh kita lakukan. Tapi di peringkat awal ni kita lebihkan juga kempen penerangan, kesedaran kepada orang awam lah. Itu yang jabatan boleh buat lah. Bagaimana masyarakat itu sendiri dapat membantu bersama-sama dengan Jabatan Perikanan untuk membendung perkara ini? Saya sering bercakap dengan rakan-rakan, sama ada penjawat awam ataupun kumpulan lain. Saya bukan panggil mereka rakan-rakan, selesa lah dia. Kita jabatan kena kawal, kena jaga kepada satu perkara yang ada lagi. Sekiranya benda dah pupus, kita tidak ada satu kaedah yang boleh kita nak bila dah pupus habislah. Jadi kalau sesuatu ikan tu tidak ada dalam perairan kita, jadi dah pupus, jadi kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Jadi yang paling penting ialah di peringkat masyarakat adalah sama-sama menjadi mata dan telinga jabatan. Dalam konteks sekiranya terdengar ataupun mendapat maklumat akan berlakunya suatu perkara yang tidak diingini berlaku, macam tadilah mengebom ke, elektrik ikan ke, meluba ke. Yang kedua ialah self-conscious, kesedaran sendiri. Betapa pentingnya khazanah kita anggap ikan-ikan dalam
faedah negara kita adalah satu khazanah yang perlu dijaga sama. Kalau dia hilang, dia tidak boleh diganti dengan ikan artificial, ikan tiruan. Boleh je teknologi itu akan datang, tetapi nilai dia tidak sama ikan asli dengan ikan tiruan. Saya gunakan istilah ikan tiruan lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok teknologi sekarang ni semakin dahsyat kan. Orang mungkin boleh membuat ikan robot dan sebenarnya, tapi ikan robot tu mungkin tidak boleh dimakan kan. Berbanding dengan ikan yang Allah kurniakan kepada kita, berbagai jenis ni, kita sama-sama jagalah. Bukan untuk diri kita sendiri, sebab kita juga ada anak, kita juga ada cucu. Jadi supaya sumber perikanan itu tadi, macam saya beritahu tadi, lestari. Sentiasa ada. Banyak sikit itu cerita nombor 2 lah. Tapi pokok pangkalnya di situlah kesedaran awam. Sama-sama dengan bersama dengan jabatan lah untuk memastikan perkara-perkara yang tidak diingini itu berlaku lah. Itu harapan sedikit daripada saya lah. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan sedikitlah berkenaan dengan program yang Jabatan Perikanan sendiri anjurkan. Silakan. Jadi alhamdulillah kita sebenarnya pada tahun ini kita merancang beberapa program yang kita panggil agak besar juga lah. Dan sebenarnya dan program besar, dan ada beberapa juga program-program yang sifat kecil lah. Tapi apa yang nak kongsikan pada hari ini ialah ada 2 program utama kita pada program tahun ini. Yang pertama ialah program yang kita panggil Pesta Ikan Hiasan dan Aquakultur Negeri Kelantan 2026. Program ini julung-julung kali kita adakan program ikan hiasan ini. Yang mana kita merancang untuk kita adakan program ini pada 2 dan 3 Jun 2026 bertempat di dataran pantai Irama Bacok lah. Program ini utamanya ialah berkenaan ikan hiasan, kepelbagaian ikan hiasan. Kita nak tunjukkan kepada masyarakat umum di Kelantan ini ikan-ikan hiasan yang mempunyai satu potensi yang besar jugalah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita nak meraihkan sifat rakyat Kelantan ni suka bertanding untuk ikan-ikan hiasan lah. Nanti kita akan war-warkan melalui Facebook Jabatan, melalui agen-agen perikanan kita di peringkat lapangan mengenai program inilah. Sebab tu dari segi penganjuran kita insya-Allah kita adakan semasa cuti sekolah nanti, selepas Hari Raya Haji rasanya, Hari Haji Korban, dia di Pantai Irama. Selain daripada kita nak mempromosikan industri ikan hiasan dan potensi ekonomi, kita juga ada program selingan macam program Syoknya Rasa Aquaculture. Kita akan bawa ikan-ikan daripada sumber aquakultur dan Kelantan ini, kita nak bagi uji rasa. Free lah makannya lah. Maksudnya datang rasa sendiri. Ya. Dan juga kita adakan aktiviti seperti jualan produk ikan. Tadi saya ada sebut berkenaan ikan bekok. Kita kena menghargai ikan bekok ni, hanya pada saya dia adalah satu produk negeri Kelantan yang negeri lain tak boleh nak ambil sebenarnya. Ikan bekok itu sendiri pun wording daripada Kelantan lah, bekok. Dan pelbagai spesies ikan gapi lah. Ikan gapi ni sekarang ni dia ikan yang rancak lah yang dijual lah. Itu kita akan ada selain daripada pertandingan tu, kita ada juga jualan lah ikan gapi ya. Dari segi segmen-segmen lain, kita ada segmen pendidikan, demonstrasi bagaimana buat pembenihan ikan, demonstrasi memasak ikan air tawar, dan kita juga akan jemput beberapa pemain industri yang berjaya dalam bidang aquakultur ni untuk macam kita buat sekarang ni lah. Nak kata talk show ke podcast ke, macam tu juga akan kita buat lah. Dan akhir sekali ialah kita juga hendak membuat satu majlis pengiktirafan lah. Nah, kita nanti maksudnya kita akan ada ikon-ikon ikan, pemain industri ikan tawar, ikan hiasan, ikon
produk hiliran yang akan kita laksanakan pada hari berkenaan. Jangan lupa 2 dan 3 Jun nanti insya-Allah. Sejurus selepas hari raya Korban. Saya yakin pada masa tersebut masih dalam keadaan cuti, orang pun ramai balik dan marilah kita ramai-ramai ke Pantai Irama Pantai Irama untuk yang orang bacuk lah. Ya, betul. Datang ramai-ramai kan, bawa family, anak, isteri semualah untuk kita memeriahkan majlis. Sebab orang kata tak kosong. Ya, betul. Kosong. Satu lagi yang program utama kita ialah pada tahun ini kita panggil sebagai Carnival MyAP dan MyKP Zon Timur, yang mana program ini akan melibatkan pengusaha-pengusaha perikanan daripada negeri Kelantan, negeri Terengganu dan negeri Pahang. Yang kita jemput sama pada 4 dan 5 Julai 2026. Program ini kita buat di Ruang Lega Maidin Tunjung dan insya-Allah kita telah menganggarkan paling tidak seramai 28 pengusaha perikanan daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Pahang tadi akan bersama-sama berkumpul di Ruang Lega Maidin ini untuk mereka mempersembahkan hasil-hasil perikanan. Mungkin di situ nanti akan ada jualan, akan ada uji rasa dan kita boleh melihat produk-produk yang mungkin sifatnya special, ada specialized. Saya tak pasti yang ini daripada negeri-negeri lain, tapi daripada negeri Kelantan insya-Allah kita akan cuba bawa, kita akan usahakan untuk membawa usahawan-usahawan kita yang steady lah. Ya. Dan insya-Allah program ini juga akan dirasmikan oleh yang bahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Keterjaminan Makanan sebagai perasmi utama lah dalam program kita lah, insya-Allah. 4 dan 5 Julai 2026 insya-Allah. Kita akan blast ini dalam sikit masa lagi untuk makluman dan perhatian orang ramai lah. Dijemput ke Maidin 4 dan 5 Julai 2026 insya-Allah. InsyaAllah. Jadi jangan lupa orang kata set di kalender ataupun play nota siap-siap 4 dengan 5 Julai. 2 dan 3 Jun. 2 dan 3 Jun untuk pesta ikan hiasan. 4 dan 5 Julai Carnival MyAP, MyKP. MyAP itu maksudnya agropreneur. MyKP itu My Community Perikanan. Jadi jangan lupa kepada anda di luar sana, jangan lupa tekan like, follow Facebook Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Juga jangan lupa follow juga segala medsos yang ada, Jabatan Perikanan Negeri Kelantan dan juga Jabatan Perikanan Malaysia. Jangan lupa tekan like, tekan follow untuk tahu berkenaan dengan isu semasa. Baik, jadi alhamdulillah kita dapat dengar sendiri penjelasan daripada Tuan Pengarah kita. Ini bukan sahaja tanggungjawab jabatan semata-mata, malah ini adalah tanggungjawab kita semua. Baik, jadi alhamdulillah program kita untuk hari ini insya-Allah nanti mungkin kita boleh candak sotong. Insya-Allah di waktu akan datang insya-Allah. Baik, jadi kepada semua kami ucapkan ribuan terima kasih. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Influencer Japan BC set kita. Terima kasih tuan. Terima kasih.